Saya cerita kat tuan-tuan, kita duduk di antara fasa terakhir daripada kiamat kita lah ni. Dan di antara ujian yang akan mai dekat kita pada waktu ni tuan-tuan, namanya ujian Imamul Mahdi. Imam Mahdi ni tuan-tuan, kata Nabi, dia daripada keluargaku. Yang kedua, nama Imam Mahdi itu sama macam namaku, kata Nabi SAW. Maksud dia apa? Namanya Muhammad bin Abdullah. Kita ni lah ni duduk di fasa keempat daripada fasa kelima akhir zaman. Fasa kelima ni fasa Nabi Isa memerintah. Bila Nabi Isa memerintah, maksud dia Dajjal dah turun. Bila Nabi Isa memerintah, maksud Yajuj Majuj dah mati lah. Jadi ulama sebut tak mustahil pada masa kita ni lah kita akan menyaksikan dengan mata kita sendiri macam mana fitnah Dajjal. Tak mustahil kita berjumpa Dajjal depan muka kita nanti. Tapi nak sampai kepada Dajjal tu tuan-tuan, kita berjumpa dulu dengan Imam Mahdi. Di akhir zaman, kata Nabi SAW, di antara tanda akhir kamu akan sampai pada waktu kata Nabi SAW, yang kiamat tu hampir dekat, tanda dia ialah banyaknya berlaku al-harju. Sahabat tanya, ma al-harju Rasulullah? Apa tu al-harju Rasulullah? Kami tak pernah dengar perkataan. Kata Nabi SAW, al-qatlu, pembunuhan, kata Nabi SAW. Tuan akan tengok orang mati mengejut. Banyak orang mati di jalan-jalan. Mai penyakit yang tak apa-apa, yang tak pernah jadi kepada orang dulu. Jadi yang kita ni, antara punca dia apa tuan-tuan sekalian? Apabila artis diagung-agungkan, artis diangkat. Apabila arak diminum secara terbuka, tu di antara penyebab-penyebab. Semua dah jadi kita. Kata Nabi SAW, takkan berlakunya kiamat sehingga kamu tengok tanah Arab tu jadi hijau dan dipenuhi dengan sungai-sungai. Bila sempurna tanda-tanda kecil kiamat ni, dia nak beralih kepada tanda besar kiamat. Bila beralih kepada tanda besar kiamat, Nabi kata umpamanya macam tasbih yang putih, jatuh betul. Maksud dia apa? Dia main cepat. Dan peralihan kepada tanda kecil kepada tanda kiamat ni, peralihan dia ialah munculnya Imam Mahdi. Masalah dia tuan-tuan ialah bila Imam Mahdi muncul, kita mesti pi ikut dia, bai'ah kepada dia. Walau macam mana susah pun, bila dia muncul, kita mesti ikut dia. Tapi macam mana nak ikut kalau tak kenal? Apa tanda Imam Mahdi nak muncul? Ramai di kalangan yang kenal dia tapi tak ikut dia. Tahu pasal apa? Pasal Allah mengubah Imam Mahdi ni dalam satu malam. Maksud dia tuan-tuan, kita katalah Imam Mahdi tu di kalangan kita, dan kita kenal dia tu lagu mana. Benda duk kawan dengan dia, duk kerja sekali dengan dia. Dia bukan orang hebat, bukan orang alim, bukan orang dahsyat-dahsyat. Allah bagi dekat dia ilmu dalam satu malam. Allah ampunkan seluruh dosa dia dalam satu malam. Allah ubah dia hanya dalam satu malam. Maksud tuan-tuan boleh bayang tak? Kemarin tuan-tuan jumpa dia lagu lain, hari ni tiba-tiba Imam Mahdi. Agak-agak lah tuan-tuan, kita yang kenal dia ikut dia. Dan waktu dia nak muncul bila banyaknya berlaku kezaliman tengah memuncak. Orang bunuh, orang perang sana, perang sini, kezaliman memuncak. Dan waktu tu akan muncul bendera hitam yang mai daripada timur. Kata Nabi SAW, datangilah mereka, pergilah dekat mereka, berbai'ahlah dengan mereka ni, walaupun kamu terpaksa merangkak atas salji, kerana dia bersama dengan mereka tu ada Khalifah Allah Al-Mahdi. Tuan-tuan, ulama membahaskan tentang pasal apa Nabi sebut walau terpaksa merangkak atas salji. Dalam kitab Ibn Kathir kata apa? Nak menggambarkan kesusahan pada waktu tu. Kalau susah macam mana pun, pi ikat janji setia dengan dia. Tapi tuan-tuan tak fikir, Nabi cerita kepada para sahabat yang duduk di padang pasir. Kalau nak cerita bersusah payahlah mendatanginya sesuai cerita salji ke padang pasir. Nak pasir lah kot lah. Siapa Nabi cerita salji? Depan mata kita lah ni tuan-tuan sekalian, salji turun di Saudi. Dan telah turun berapa tahun dah, semenjak berapa tahun ni. Dan terbaru kita tengok macam mana dekat Madinah turun ketui-ketui ais tuan-tuan, yang Nabi sebut jadi depan mata kita. Maksud dia apa? Maksud dia muhasabah. Kita lah ni tuan-tuan, kalau tiba-tiba muncul Imam Mahdi lah ni waktu kita ni, tuan-tuan agak macam mana jadi keadaan kita ni. Dan kalau kita tak ikut dia, kita akan rosak. Siapa boleh beritahu kata dia Imam Mahdi? Ulama. Sebab tu akhir zaman kita tak boleh lepas diri daripada alim ulama. Tak boleh.